Jadi perlu untuk kita menggalakkan anak-anak kita at least sekurang-kurangnya jika tidak mahir berbahasa Melayu untuk merasa selesa dengan bahasa Melayu. Sebab even in my case pun ada masanya anak saya marah bila saya memberi arahan dalam bahasa Melayu. Dia tidak selesa dengan bahasa Melayu. Tapi kalau kita boleh menambahkan keselesaan, jadi mereka lebih reseptif, mereka lebih terbuka, mereka lebih boleh menerima kan, boleh menerima. Jadi mula dengan simple instruction, mereka boleh terima dalam bahasa Melayu, dan kemudian dengan aktiviti-aktiviti berkumpulan dalam bahasa Melayu. Kita mengharapkan immersion tu sendiri membantulah untuk anak-anak ini improve dalam bahasa Melayu. Dan memang banyak juga, ramai juga ibu bapa yang berkongsi pengalaman di mana anak-anak mereka bila dah sampai ke tahun 2, tahun 3, anak-anak mereka sendiri memang boleh bercakap bahasa Melayu. It's something yang itulah, no matter how much your child tak suka bahasa Melayu ataupun lebih cenderung kepada bahasa Inggeris sahaja, kita tidak boleh untuk menidakkan kepentingan mereka perlu faham bahasa Melayu sebab kita berada di Malaysia. Cumanya saya juga mengharapkan masyarakat dan juga ahli keluarga, terutamanya extended families, untuk faham bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa kedua di Malaysia. Dia bukan bahasa asing. Jadi untuk anak-anak ini menggunakan bahasa Inggeris dan diperli ataupun kita nak buat mereka rasa tidak selesa kerana mereka memilih untuk berbahasa Inggeris adalah satu yang tidak adil, sebab mereka bukan menggunakan bahasa asing. Mereka menggunakan bahasa Inggeris yang setiap kita yang berada di dalam sistem pendidikan negara, SK, SMK ni, belajar bahasa Inggeris secara formal selama 11 tahun sekurang-kurangnya.